Welcome to part 4. Okay guys, tak mau cakap banyak, kita sambung cerita pasal Noah pula dalam part ni. And kalau sempat, kita akan masuk ke dunia kedua. Okey, aku rasa bukan setakat pohon Adam yang telah wujud sejak dari dunia pertama. Kemungkinan besar Noah juga telah dibina pada dunia yang sama kerana kayu apa lagi yang cukup kuat untuk menahan serangan bertubi-tubi gam-gam elephant gun Luffy dan tekanan dasar laut yang kuat selain daripada kayu dari pohon Adam. Noah juga telah digambarkan dalam lukisan mural di Elbaf yang dianggarkan di bahagian antara dunia pertama dan kedua. Nah, siapa sebenarnya yang membina Noah? Dalam Ark Pulau Fishman, Noah dikatakan oleh Van der Decken telah dibina oleh penduduk Pulau Fishman jauh di masa lalu, which obviously kita mungkin beranggapan bahawa siapa lagi penduduk Pulau Fishman kalau bukan Fishman sendirilah kan, sesuai dengan nama pulau tu sendiri. Namun begitu, dalam panel yang lain, setelah Noah ditongkang pecahkan oleh Luffy dan dibawa semula oleh Sea King ke Sea Forest, melihat keadaan Noah yang separuh hancur, Sea King katakan mereka memerlukan bantuan dengan tanda kutip mereka untuk membaiki Noah. Akan tetapi zaman telah berbeza sekarang. Nah, statement tersebut buat kita tertanya, adakah mereka yang dimaksudkan oleh Sea Kings adalah suku Fishman di masa lalu yang mempunyai kemahiran membina kapal segrand Noah, namun saban tahun kemahiran tersebut luput ditelan zaman? Atau adakah kemungkinan mereka yang dimaksudkan merujuk kepada suku yang lain sama sekali? Ingat tak dekat video part lepas aku bagi amaran untuk buckle up cause we gonna go biblical, tapi lepas tu aku start yapping pasal yin yang tak ada kena-mengena dengan biblical sama sekali. Nah, kali ni barulah betul-betul kita akan menyelam kisah biblical, and that's bermula dengan penghujungnya dunia pertama. Seperti yang disebutkan dalam Harley Tag, Dewa Matahari muncul, Dewa Bumi menjadi berang dan dengan ular derakanya menyelubungi dunia dengan kematian dan kegelapan. Perang besar antara Earth God yang aku teorikan sebagai penguasa-penguasa dari kalangan manusia dalam dunia pertama yang tamak dengan menggunakan proto-ancient weaponnya, Jormungandr melawan Dewa Matahari membawa dunia kepada reset. Yes, aku percaya maksud rangkap terakhir tersebut, menyelubungi dunia dengan kematian dan kegelapan, memberi maksud bahawa dunia telah direset. And what I mean by reset adalah kesan dari perang tersebut, bumi diselubungi kematian dan kegelapan dalam rangkap terakhir adalah simbolik kepada sebilangan besar penduduk dan teknologi, atau dengan kata lain pengetahuan yang disimbolikkan sebagai kegelapan di planet biru telah dilenyapkan, membuatkan dunia seolah kembali kepada keadaan asalnya, zero. Nah, balik kepada paralel dunia kita, dunia sebenar, actually wujud teori yang sangat berkaitan dengan peristiwa yang berlaku, dan teori ni aku dah perkenalkan sejak dari part 1 yang aku ambil dari Lost Civilization Theory atau teori peradaban yang hilang, di mana jauh di masa lalu peradaban manusia telah berada di puncak, namun atas sesuatu sebab segala teknologi tersebut telah musnah. Nah, peristiwa apa yang dipercayai oleh kebanyakan pengkaji yang membawa kepada kemusnahan tersebut? Jawapannya adalah banjir besar. Yes, dengan istilah lain yang selalu kita dengar, banjir besar Nuh. Ingat, walaupun peristiwa ni juga dipercayai oleh kita sebagai umat Islam, aku akan bahas teori ni berdasarkan kisah dari Bible, sebab kemungkinan Oda ambil referensi dari sana. Okey, ada beberapa perbezaan pendapat tentang bila terjadinya peristiwa banjir besar ni. Tapi kebanyakan pengkaji berpendapat ia berlaku di antara sekitar 3,000 hingga 5,000 tahun yang lalu. Kalau 5,000 tahun lalu, ia dapat dikaitkan dengan bermulanya tertanam pohon pengetahuan di One Piece selepas surutnya banjir. Kalau 3,000 tahun lalu pula, ia dapat dikaitkan dengan peninggalan teknologi kuno dekat Elbaf. So, both time makes sense. Tahukah anda peristiwa banjir besar ni bukan hanya diceritakan dalam kepercayaan agama Abrahamik iaitu Islam, Kristian dan Yahudi? Hampir ke semua tamadun dan kepercayaan di serata dunia, termasuklah dalam tamadun Mesopotamia yang merupakan tamadun terawal, Hindu, Yunani, Nordik, Buddhisme, Aztec, semuanya juga pernah menceritakan kejadian yang sama berlaku dalam tamadun diorang, tapi dalam versi diorang sendiri, yang mengukuhkan lagi bahawa banjir besar memang pernah melanda seluruh dunia. Okey, kita balik kepada planet biru.
Perang telah menyebabkan banjir besar yang membawa kepada permulaan semula dunia. Obviously, tak semuanya telah lenyap dalam dunia pertama. Ada di antara mereka yang sempat membina bahtera gergasi bernama Noah dan membawa pasangan-pasangan haiwan dan manusia di atas bahtera tersebut yang digambarkan dalam mural di Elbaf. Nah, aku percaya mereka ni lah asal-usul Clan D. Okay, let me explain. Clan D adalah antara salah satu misteri terbesar di One Piece. Walaupun ada lebih kurang 14 karakter setakat ini yang didedahkan mempunyai nama D di dalam siri One Piece, anehnya we know almost absolutely nothing about them, kecuali mereka dikatakan musuh alami kepada so-called dewa yang merupakan penubuh world government sekarang lah, Tenryubito. Tapi yang menariknya pasal Clan D ni yang aku perasan, actually their name are not some random ass name. Nama-nama diorang hampir kesemuanya mempunyai kaitan dengan satu benda. Apakah dia? Nah, kalau korang perasan, nama diorang mostly mempunyai kaitan dengan pelayaran. Okey, jom kita listkan dulu semua keluarga D setakat ini yang diperkenalkan. First, kita ada Gold family yang terdiri daripada Gold D. Roger yang berkahwin dengan satu lagi Clan D, Portgas D. Rouge, dan mendapat Ace. Then, kita ada keluarga yang suka buat huru-hara di bidang masing-masing, siapa lagi kalau bukan keluarga Monkey. Next, kita ada keluarga yang asalnya bukan D, malah menjadi penentang utama D sehinggalah nenek moyang keluarga ni, Lily, memilih untuk mengkhianati pakatan tersebut dan mengaku sebagai D. Maka seluruh keturunan keluarganya, keluarga Nefertari juga langsung diisytiharkan sebagai D, which buat kita terfikir, adakah D ni dengan mudahnya boleh diletakkan ke dalam nama seseorang dengan sesuka hati dan mewariskannya ke keturunan seseorang tersebut, atau mereka perlu some sort of ritual atau prosedur yang end up mengikat keturunan diorang untuk tujuan tekad tersebut, sehingga membuatkan mereka diburu sehingga ke akar umbi. Dan kita ada keluarga Claw yang mungkin telah lenyap sama sekali kerana keturunan terakhirnya adalah Dr. Clover. Dan kita ada keluarga Jaguar, salah satunya suku selain manusia yang diketahui setakat ini memiliki nama D. Kita ada keluarga Trafalgar yang mewarisi kemahiran kedoktoran, dan kita ada keluarga Marshall yang diwarisi oleh lanon jahat Blackbeard yang Whitebird harapkan bukanlah D yang Roger nantikan. Dan akhir sekali, kita ada keluarga Rocks yang mempunyai reputasi sebagai lanon terkuat dan paling berbahaya sebelum kebangkitan lanon Roger. Okey, macam aku cakap tadi, jom kita kaitkan nama-nama ni dengan pelayaran. Gold bermaksud emas yang dapat dikaitkan dengan lanon yang mencari harta karun. Portgas berasal dari terma Perancis untuk port yang bermaksud pelabuhan. Sea Marshal adalah gelaran untuk pengawal maritim di atas kapal. Trafalgar bermaksud tanjung. Claw bermaksud paku yang digunakan untuk pembuatan kapal, manakala Zebek pula adalah kapal layar yang digunakan di kawasan Mediterranean. Semua nama tadi dapat dikaitkan dengan pelayaran, meninggalkan 3 lagi keluarga iaitu Monkey, Jaguar dan Nefertari. Jadi balik kepada teori asal kita, apa kaitannya pula Clan D dengan Noah? Nah, dalam mural di Elbaf, kita diperlihatkan terdapat manusia di dalam Noah dan di bawahnya terdapat lukisan yang menggambarkan haiwan dan manusia bergerak berpasangan, seolah mengambil referensi dari kisah Noah yang membawa haiwan berpasangan di atas bahteranya untuk diselamatkan dari kepungusan dalam peristiwa banjir besar yang melanda seluruh dunia. Tapi di dalam verse One Piece mengambil narasi dari kisah Noah tadi, what if Noah dan keluarganya diparalelkan sebagai keluarga asal Clan D yang telah mengemudi Noah dan menyelamatkan sisa-sisa penduduk dari dunia pertama, seterusnya memulakan peradaban baru setelah planet biru di reset. Disebabkan itu, mereka memberikan nama mereka mengikut nama-nama yang berkaitan dengan maritim, manakala beberapa lagi yang lain mengambil nama dari binatang-binatang yang ikut naik di bahtera tersebut. Namun begitu, oleh sebab mereka ni adalah keluarga yang diincar berabad-abad lamanya oleh pihak lawannya, boleh jadi banyak lagi nama Clan D yang berkaitan dengan pelayaran telah pun dihapuskan. Tapi apakah sebenarnya kesalahan yang dilakukan Clan D ni sampaikan mereka cuba dilenyapkan dari zaman ke zaman, even to the point mereka yang lahir dengan nama tersebut terpaksa menyembunyikan identiti mereka. Nah, macam aku cakap tadi, Clan D kemungkinan telah wujud sejak dari dunia pertama dan survive ke dunia kedua dengan menaiki bahtera Noah. Aku percaya mereka ni lah pada awalnya yang diungkapkan sebagai hamba-hamba pada dunia pertama yang memanifestasikan nikah kepada kenyataan untuk menentang Dewa Bumi. Justeru memulakan beef antara penguasa dan Clan D.
Tapi at some point pada dunia kedua, mereka sebaliknya diistilahkan sebagai mereka dari separa bulan, seperti dalam rangkap keempat ahli teks dunia kedua yang berbunyi Those of the Half Moon Dream, yang bermaksud mereka dari bulan separa bermimpi. Nah, aku percaya pada dunia kedua ni lah mereka baru mula mendapat gelaran sebagai Clan D, dan pada dunia kedua ni jugalah nasib mereka telah dikunci. Dikunci macam mana kamu nanya? Kamu nanya. Nah, this will lead to my previous theory, the wheel of DNA. Dalam dunia One Piece, ada beberapa perkara yang aku perasan akan memberikan kelebihan yang luar biasa kepada penggunanya dengan cara melawan hukum alam. Namun, sebagai gantinya akan membawa pada dalam pelbagai bentuk hukuman tertentu kepada penggunanya seolah-olah menjadi sumpahan. Walaupun kita mungkin hanya melihat sumpahan ni dari sudut pemakan Devil Fruit yang mendapat kuasa tertentu, namun sebagai akibatnya mereka tidak dapat berenang, tapi aku perasan actually ada beberapa lagi perkara lain yang Oda buat dengan konsep yang sama. Konsep yang lebih kurang juga dipakai dalam Full Metal Alchemy, iaitu equivalent exchange, di mana kalau kau nakkan sesuatu, kau kena bayar atau ganti dengan sesuatu yang setara. Nah, konsep pro and con dalam One Piece ni aku akan istilahkan dengan istilah aku sendiri sebagai anomali, yang bermaksud perkara-perkara yang cuba melawan hukum norma. Akibat cubaan ni, mereka disumpah. Okey, selain Devil Fruit, contoh lain kita ada Yoto atau pedang sumpahan, di mana sebilangan pedang yang mempunyai kekuatan luar biasa, baik dari segi grade-nya maupun kebolehan dalaman pedang itu sendiri, tapi akibatnya penggunanya akan end up mati apabila menggunakan pedang yang disumpah tersebut. Jadi, untuk membawa konsep anomali ni ke dalam teori Wheel of DNA ni, aku percaya Clan D juga adalah salah satu dari anomali yang aku maksudkan. Dalam beberapa instances yang menceritakan tentang Clan D, it's always pasal takdir diorang. Corazon katakan Clan D akan membawa ribut, Vegapunk katakan dia hanya mampu mengucapkan takziah kepada mereka-mereka yang terkesan dengan D, Gorosei katakan Sabo mempunyai takdir malang kerana sentiasa dekat dengan D. Nah, semua ni seolah menunjukkan sesiapa yang mempunyai nama D, bahkan sesiapa yang dekat dengan D akan mendapat malang, dan aku percaya itu adalah sumpahan bagi anomali Clan D. Tapi macam aku cakap juga, kalau sesuatu tu disumpah sebagai akibat, ia mesti juga datang dengan kelebihan yang luar biasa. Namun kelebihan ni kita tak nampak pun ada dekat Clan D. Nah, what if Oda dah tunjukkan dah pun kelebihan tersebut, cuma kita je yang lalai? What if kelebihan Clan D adalah reinkarnasi? Okey, to clarify, ia bukanlah reinkarnasi tapi lebih kepada perwarisan tekad atau terma yang lebih sedap digunakan dalam One Piece, inherited will. Yes, aku faham inherited will ni perkara yang biasa. Tekad dari seseorang, lebih-lebih lagi yang dah meninggoy, telah diwariskan kepada generasi seterusnya, seperti tekad Vegapunk yang mewarisi tekad Dr. Clover, atau Shanks dan Luffy yang mewarisi tekad Roger. So what's make Clan D punya inherited will lebih special? Dekat sini baru masuk teori Wheel of DNA aku tadi. Dalam teori ini, aku berspekulasi bahawa bukan hanya tekad telah diturunkan dari generasi ke generasi melalui jalur keturunan D, malah penampilan fizikal juga turut diturunkan ke generasi seterusnya, seolah-olah menjadikan karakter-karakter dari masa silam itu sendiri telah direinkarnasi ke masa depan. Sebab itulah aku kata tadi anomali Clan D adalah ciri reinkarnasinya. Okay, let me explain more. So far, setakat ni ada 3 karakter yang kita tahu telah diklarifikasi canonically mempunyai rupa fizikal atau rupa luaran yang persis dengan watak yang jauh di masa lampau. And I don't think this is merely coincidences. Pertama, Zoro dan Ryuma. Perbandingan Zoro dengan Ryuma sudah ditis Oda sejak dari arc trailer bak lagi, sewaktu Zoro bertarung dengan zombie Ryuma, di mana Brook katakan kedua-dua Zoro dan Ryuma seolah-olah seperti dua pemedang yang sama dengan kekuatan yang sama. Malah Ryuma sendiri mengkonfirmasi persamaan tersebut. And then later dalam arc Wano, Hyogoro katakan Zoro sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru pada masa mudanya, dan seolah ditakdirkan Zoro yang membawa Shusui pulang ke Wano kerana Ryuma juga adalah samurai bermata satu sama dengan Zoro. Dan Vivi dan Lily, di mana kita dapat lihat sendiri kemiripan mereka melalui foto yang dimiliki Imu. Dan last sekali, Luffy.
Sejak kebangkitan semula MF di Egghead, dia kerap kali menyalah anggap bahawa Luffy adalah Joy Boy kerana kemiripan mereka berdua, sehingga akhirnya MF sedari tak mungkin Joy Boy masih hidup. Nah, teori ini juga akan bawa kita kepada 4 foto yang dipegang Imo sewaktu Arc Reverie, di mana 2 daripada individu dalam foto tersebut, Luffy dan Vivi yang merupakan klan D, adalah mirip dengan karakter sebelum Void Century, Joy Boy dan Lily. So aku percaya 2 lagi karakter Blackbeard yang juga merupakan klan D dan Shirahoshi yang memang reinkarnasi dari Poseidon juga adalah reinkarnasi luaran daripada karakter-karakter sebelum abad kekosongan, yang membuatkan Imo risau dengan kehadiran mereka. Walaupun Imo pada mulanya ragu-ragu dengan Lily kerana kecuaian Lily telah membuatkan poneglyph tersebar ke serata dunia, atau adakah perbuatan tersebut adalah pelan yang disengajakan, Imo akhirnya mengkonfirmasi sendiri pembelotan Lily dengan menanyakan Cobra nama penuh Lily, yang membuatkan dia terus flip the table. Sebaik saja Cobra katakan terdapat D dalam nama Lily, yang mengkonfirmasi 2 benda. Pertama, Lily memang betul-betul dah membelot dia, dan kedua, Vivi adalah reinkarnasi dari Lily. Dan disebabkan tu, aku percaya Imo mahukan Vivi untuk mengkaji DNA Vivi dengan tujuan membongkar Will of D. Kemungkinan sewaktu Lily telah turun ke dunia manusia dan tidak pulang ke Alabasta, waktu tu jugalah Lily telah convert ke klan D. Bagaimana perkara tersebut terjadi? Sabar Satna, kita sambung di part seterusnya. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.